Ha. Orang puang boleh sembelih. Dan apa hukumnya kalau orang puang sembelih? Halal, dah boleh. Boleh makan, tak ada masalah sikit. Cuma ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, dan makruh perempuan itu jadi tukang sembelih. Bukan makruh perempuan sembelih. Ni faham baik. Jadi tukang sembelih dengan sembelih sama tak? Lain. Sembelih ni lah lain. Mana sekali-sekala orang minta tolong, tak ada arah sangat yang tolong sembelih kita pun sembelih. Orang tak tukang sembelih. Hak tukang sembelih ni mana ahli bagian kerja bagian sembelih. Makruh. Faham tak? Pasal dia orang puang. Nak main nak tindih nak jirit tekak lembu nak kena selok kain. Nak jadi hak tukang pegang lembu tung hak mau tak iman. Walaupun dia sedang uzur. Pirik. Boleh juga. Sama tu bik darah dia dengan darah pirik darah lembu sama. Hukumnya sah juga. Tak ada masalah sikit. Ramai orang kata tak sah rapang jadi tukang sembelih. Hak tu karut belaka. Tapi bukan kita nak suruh wujudkan dalam masyarakat. Hukum hak ulama sebut. Kita sapa je lah. Faham? Tak comel jadi orang suruh puang tukang sembelih. Tak. Tapi kalau dia sembelih sah.